Assalamualaikum guys. Hari ni saya pergi ke tempat kerja bakal tunang saya, Nur Suhaida, dekat sinilah. Kat mana ni kita ni? Kat tempat kerja saya yang tak boleh di mana kat mana. Welcome. Ini saya nak cipta core memory lah. Abang nak cipta core memory untuk kita. Best tak hari ni? Abang datang dan kita bersukaria. Dan saya teman dia makan wok K. First time dia try wok K. Macam mana wok K tu? Pedas. Sedap. Sedap. Tak pedas sangat. Dah taruh 5-6 kali cili tau. Saya try kan, abang try. Dia panas dan pedas, tapi untuk abang kira masih boleh acceptable. Tapi saya kata saya makan tambah satu cili. Satu cili tu kan dah pedas lah. Dah pedas. Abang tambah 5. Untuk original person lah. Abang tambah 5. Tapi rasalah pedas tu. Mungkin tadi bau je dah masuk hidung dah. Uish. Yalah. So hari tunang kita dah dekat yang nervous tak? Nervous guys. Nampak okey tau, tapi dalam kepala otak ni banyak macam benda kita fikir. Banyak benda kita fikir. Tapi kita kena stay strong lah. Semangat. Okay. Bye-bye. Love you. Muah. Love you. Dan Bye guys. Asyik. Gini dah. Gini ya. Ni ke? Bukan gini ke? Gini kita nampak, tapi audience tak nampak. Oh, then Astaghfirullahaladzim. Dia macam Gini lah. Okay. Gini. Macam mana? Gini. Yes. Oh. Straight. Straight. Gini bang. Gini. Okay. Gini. Sini stay. Okay, stay. Okay dah. Bengkok sikit. Okay. Yes. Okay, bye-bye. Actually kalau sempat nanti kita buat lagi satu video title pasal mengalami perasaan satu sama lain. Memahami ke mengalami? Mengalami. Itu dah lain tu. Memahami satu perasaan satu sama lain. Okay. Itu topik yang paling deep lah yang kita boleh katakan sekarang. Tapi guys, tak lama lagi nanti ada Instagram kita. Nanti saya bilang abang untuk taruh tagline kat bawah, nama dia apa. So yeah, stay tuned to our video guys and IG. Tapi jangan risau, all the videos and IG sebelum kita post, kita kena tanya dulu boleh post ke tak. Takut ada yang memandang. Ada mata-mata yang merah. Korang nak tunang ni kan banyak dugaan, banyak cabaran, banyak mata merah, banyak setan. Setan bukan setan apa, setan iblis daripada kawan-kawan yang tak memahami. Ada kawan yang pinjam tak boleh yelah, betul lah, ada yang ujian ada yang pinjam tak bayar balik. salah cakap pula. Ter okay. Lagu apa dah yang aku continue nanti sebab besok tak besok. Bagus pula. Okay, bye guys. Assalamualaikum. Salam. Abang jawab pula. Assalamualaikum. Okay, dah. Saya cute lah yang pandai public speaking. Nak kata boleh jadi reporter tak tau. Sih.